Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Okey. Perlawanan pertama pada minggu pertama, perlawanan pembukaan di antara pasukan WFL United dengan MLNG FC. Okey, perlawanan pertama dalam grup untuk kita orang. Jap. Kita tampilkan perlawanan pembukaan kejuaraan bola sepak Federasi FIFA edisi kedua 2025. Zainul. Okey, dimulakan separuh masa pertama. Bermula daripada Oli Junior. Okey, Oli Junior penekak yang pertama. Seterusnya kita orang tekak lah. Morizat, serangan pertama dilakukan oleh WFL. Rembatan terus daripada Morizat. Awal saat yang ke-20. Yes, 25. Jaringan terpantas guys daripada Morizat Moni. 1-0 mendahului di situ. Mungkin lebih lagi daripada yang kita si tahu. Ada serangan yang dilakukan oleh pasukan WFL kini tu. Jatuh dan memberikan sepakan cuma untuk WFL. Baru 2 minit berlangsung. Jangan Melki gol!
Melki Balang, Kapten jaringkan gol. Free kick di sini guys. Oh, satu peluang. Terkeluar bola ya. Tu. Izzat turun ke debah membantu. Hantaran terus memberi kepada Shen. Cuba buka ke sebelah Nun. Oi, satu peluang. Oh, cantik bit. Gol ketiga untuk pasukan WFL guys. Muhammad Yazid 29 minit. Prima setiap tahun akan diadakan guys, bergantung pada pengurusan. Tamat separuh masa pertama, kedudukan 3-0 di situ. Penonton WFL. Sini Jack WFL. Energy FC melakukan pertandingan dengan mengeluarkan pemain berjersey nombor 7 Jun Chu Yong dan memasukkan pemain berjersey nombor 4 Jeremy Joel Peter. Olakan. Seterusnya Oh, peluang. Dijatuhkan penalti. Ya. Empat 1, 3-1 lah, 3-1. Okey, gol. Waka gol. Makin dekat tu dah MLNG mau ngepung. Fail. Bapa warna berbeza 64. Ini bapa 65. Petrus Emmanuel Tran, Noel hadir. Terima kasih Noel ngam hadir. Cantik daripada Melki mencari Zainul yang baru dimasukkan di situ guys. Laju pemain tu semestinya. Hantaran ke tengah, cantik gerakan pada Zainul. Oh, lalu menjadikan gol di sia. Not kelas tu skor. Bukan Silasto. Pemain asal daripada Sabah. Lebih fresh untuk berdepan dengan Zainul. Namun hantaran daripada Yazid mencari Zainul. Sekali lagi serangan di tepi tu. Rancak pergerakan di sebelah kiri Zain. Zainul coba untuk membuat satu percubaan tetapi dijatuhkan. Penalti diberikan. Penalti akan diambil oleh Shane Thomas guys. Tambah nasi. Keluar tendangan daripada Shane Thomas. Zainul. Tu orang berani masuk dalam. Kacak Zainul. Tendangan Zainul. Aduh. Lah guys. Okey. Statik di situ aja.
Unless ada request untuk perlawanan-perlawanan yang tamat. Sepenuh masa kedudukan 4-1 penuh penutup. Jumpa kita orang lagi guys. Terima kasih hadir. Terima kasih hadir. Assalamualaikum. Bye bye.